bergerak pada hari Sabtu 21 Mac 2026. Hari Raya. Kaki saya sakit. Assalamualaikum, selamat datang again untuk Sir Rahman Reda channel. Okay, video kali ni kita dekat mana? Kita dekat Kedah, right? So hari ni berapa hari bulan ni? Hari ni 19 hari bulan 19 hari bulan apa? 19 bulan 3, right? Sekarang ni kita tak tahu raya ni besok atau hari seterusnya. So tunggu malam ni baru announce, right? Tapi kita dekat Kedah, right? So video ni video on hari raya di Kedah. Okay, dah pernah ada video tapi kali ni video again. Sebenarnya malam raya kita berada di Kedah. So sekarang ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi apa? Can baby tu dekat Eva Can ini. Kalau yang nak tahu dalam video ni, wife saya dah mengandung anak ketiga, right? So jom kita pergi scan baby. Ambil gambar Okay, kita nak scan baby. Nak scan 8D, 10D ke 15D je lah. 5D 5D. So nak tengok baby macam mana dia punya hidung, mata, right? So doakan semuanya baik, right? Jom. Dalam kereta. Ambil buku pink. Make sure buku pink bawa nak pergi scan ni. Okay, sekarang tengah tunggu doktor scan. Tak sabar nak tengok muka dia macam mana. Jom. Siap Nana ni gambar kita bagi kat depan lah. Okey. Ni buku. Buku sekali kita bagi kita gambar semua. Okay, terima kasih. Jom. Okay, selesai scan ni. Dah scan baby, nampak baby. Setakat ni tengok macam hidung mak dia. Kita tak tahu lah. Jom kita tengok gambarnya macam mana. Let's go. Tengok muka dia. Nampak ke tak ni? Nah. Tu nampak siap tangan lah. Posing. Ni. Nampak hidung juga, hidung ai. Kembang macam itu Takkan ikut muka Fariha. Comel. Tembam ke hidung. Sedaya. Cantik dan selesa. Dah. So kita akan ke mall favourite kita kalau pergi ke All Star. Mall mana lagi? Kalau bukan Mall Aman Central. Beli tak? Betul lah. Beli ke tak? Perlu tak beli botol susu? Yang besar 58 ni.
Tu besar buat apa? Wajib pergi baby shop. Boleh masuk dah ni. Allah comelnya. Itu tak ada ni ya? Entah rasa. Banyak dah. Payah sikit lah. Yalah tengah puasa. Spicy. Sedap je. What is this? I want this. Sotong apa tu? Sotong. Very spicy. Okay, ni kita tengah nak masuk Bendera Raya. Dik. Oh. Hai. Hai. Yalah, hai. Dik, banyak duit dia. Elok pun. Mami jap mami. Sana. Ya abang. Abang keluar pendek. Kenapa? Kenapa masalah? Tegak orang dia. Abang buat apa ni abang? Tak ada raya. Duit raya. Nampak tu. Buat apa bang? Belajar. Lepas tu? Bukan itu dia. Cantik dah. Dengar. Sakit sangat pun. Okey, sekarang ni kita nak pergi cari apa dik? Cari Budak-budak ni request tu cari mercun. Adik. So kita pergi cari mercun Saya lah ya. ikhlas untuk abang lagi. Mami tak ada. Abang yang Tadi abang kata abang lah. tak. Ya, adik tanya. Abang yang paksa adik. Senang je aku cakap. Tu tak abang kata apa? Tu abang cakap ada duit tak? Adik. Okey. Mercun. Mana dik? Sparkler. Abang nak macam mancing abang? Ha? Mancing. Nak? Jadi nak ni. Ni mancing. Oleh Yang Maha Mulia Raja, saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 Mac 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dah boleh. Saya berdiri. Macam ide yang kacau ni. Terawih kan? Tak jadi raya besok. Dia raya lah satu. Balik apa ikut adik. Malam deh. Abang mana lupa. Kita dah sampai masjid Tarawih untuk Ramadan yang terakhir. So jom kita mati kita solat. Naik tangga ni ke? Kalah ni. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا قمنا وحده لا إله إلا هو الرحمن
Sabtu, maka malam ini kita masih ada itu tarawih, dan esok itu kita puasa. Ibadah tarawih lah kan, kita akan buat tarawih insyaAllah. Untuk maklumat Bapak Ibu kepada tuan-tuan, jadi esok ni waktu buka puasa pihak saya berikan itikah ayat yang pendek-pendek lah insyaAllah. Siapa? Woi, nak ada terbang. Dia punya bunyi dah. Ambil sikit dengan tu. Okay, kita gotong royong lah. Esok raya. Ini tak hari raya so. Mana abang? Abang. Kita gotong royong lah. Okay, rumah. Okay, hari ni hari sebelum raya, satu hari sebelum raya kita pergi solat Jumaat dulu. Right? Hari Jumaat. So besok baru raya. Esok raya ni semalam pun kita orang ada buat, nampak ni. Kita orang ada buat apa, backdrop lah. Siap buat backdrop ha. Okay, preparation untuk raya. Untuk royong semua kan. So jom kita pergi solat Jumaat. Let's go. Jom. So ni orang masjid ni nampak. Piawai nampak. Piawai ni orang masjid ni piawai. Bagus. Jangan kita sebutkan amalan. Janganlah, Pak. Hai. Masuk dah tengah rekod ni. So? Serta menanggung dapat harta dan apa? bangsa. So? Cakap apa ni? Kita rasa lemah So? panjang Apa? Ramadan. Cakap apa? So? Yang tidak sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Sorry? Sorry apa? Sorry, Daddy. Okay. Apakah kesabaran yang kita dengar panjang Ramadan? Kita melaksanakan ketaatan kepada ibadat dalam bulan Ramadan. Dia sujud beribadat, Allah Ta'ala ampun dosa dan kesalahannya. Orang yang puasa pada bulan Ramadan satu hari dia, bila kita puasa pada bulan Ramadan, ini tak dapat pada bulan-bulan yang lain. Dan sesungguhnya kehidupan seorang Muslim selepas Ramadan menuntut istiqamah dalam Cara bangun lagi budak-budak ni. Bang, adik. Oh, raya. Bang. Mandi, adik, baby. Okay. Bangun. Buat apa dah ni? Nak bujang tengah siap. Okay, tu orang boleh pakai tak? Baby ni tak mandi lagi. Nak siap solat raya. Sakit kaki. Aduh, ni semalam malam raya tu main apa, main mercun sakit kaki. Lari jatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Ya, hari kita nak pergi solat raya, adik. Ha? Taklah. Tunggu orang siap ni lambat betul lah.
Ini masjid. Masjid apa nama dia? Masjid Al-Hidayah. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Kautsar sana. Oh, bukan. Ini apa ni? Nama situ lah. Jom. Invite solat dah. Apa? Tak approve lagi. Oh, kita apa? Abang bawa adik saya kan? Lepas tu nak ambil semayang. Adik pun. Oh, adik nak ambil semayang. Tak ambil semayang ni? Mami. Selamat Hari Raya. Acu. Selamat Hari Raya. Apa? Daripada saya. Selamat Hari Raya. Adik selamat Hari Raya juga. Okey. Selamat Hari Raya. Kaki saya sakit. Lagu raya sikit. Ha? Lagu raya. Selamat. Takut. Siap. Biasa tradisi memang ambil duit raya kat masjid. Bang teka bang, pergi atas bang. Okay, selesai. Baik depan ni masuk. Nak tunggu Solat. Solat Aidilfitri. Kita nak pergi beraya. Let's go. Okay, hai. 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 Kil. Tengok atas. Fish. Tak salam. Wah, betul. Nak buat macam mana? Okay, fish. Okay, 1, 2, 3. Okay, ambil gambar dua orang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Mimpi salam. Ya, Alu nak video ayah. Mimpi salam Ayu. Mimpi salam. Ayah kanak-kanak buat 12 kali. Nampak ke? Sekejap. Adik, abang. Salam. Sangat. Nak video ada aktif. Oh, buat rahsia lah. Gambar terus dah cantik. Nama boleh ya? Nama. Hantu. Saya tekan ni, saya tekan. Emi mama dah. Amin. Daddy vlog video. Daddy nampak foto Daddy je. Ya ke?
Abang itu pokok aku besar. Ada? Tak nampak. Dah silat sikit dah. Abang. 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 Kaya sulung dulu. Silat sikit abang, silat. Tangan. Hai, cakap apa? Alah, tak peluk pun. Aduh. Pipi ke pipi dia. Betul. Macam tau. Lagi sana cerita tau. Cepatlah lagi. Lambat lah ni. Nampak awak sakit. Sakit. Hari raya tak apa kata. Minta maaf banyak Ni susah sikit ni. Ini terus. Nama boy. Nah, Akif suka. Akif pula. Akif, salam tak apa. Salam tak apa. Salam tak apa. Tak maaf. Peluk. Sayang. Ha. Peluk. Masih kata masih. Jom, kami. Gambar. Siapa duduk tengah? Pakai jam ke abang tak? Pakai je abang pakai. Tinggi duduk tengah. Kita nak try bagi betul-betul ngam-ngam kat sini. Boleh tak? Muat tak? Mana? Okey masuk dulu. Masuk. Akif pi. Tengok depan ke. Dah ke? Okey, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Kita. Kita nak pergi rumah yang pertama. Ada dah ada RM25 dah. Okey, kita sampai rumah pertama, rumah Tok Embut. Rumah pertama. Assalamualaikum. Selamat datang. Ayo, mai masuk. Masuk, mai. Habis dah. Baik. Comel tengok lagi. Comel. Okey. Jom. Hai. Hai. Masuk tak? Ibu buat. Assalamualaikum. Adik salam. Papa Umi salam. Okey. Tu. Mai raya di batin. Oi, baby. Buat tu raya. Ni Akil. Dengan susu. Adik dulu sini. Pemek kah? Ha. Memek dulu. Oi. Terima kasih. Main dulu boleh. Di sana. Ini dapat mana ni? Boleh tak banyak dekat berak je. Adik ambil. Di mana? Nina. Bahu. Oli. La ilaha illallah. Okey, kita dah sampai rumah kedua. Jom rumah kedua pula. Ibu, saya sini. Saya kita. Duk ingat apa? Aku hanya tengok meratok. Assalamualaikum.
Tidur lah. Okay, kita dah rumah ke berapa adik ni? Ketiga. Ha? Nak pakai handphone awak ni, handphone daddy? Kat samping. Buka dah. Tengoklah. Macam mana ni? Boleh dah buka Mi, Bi, bonet. Next house. Nak dia? Rumah keempat baru Keempat. pukul 3.15. Jom. Baru pukul 3 Rumah Tok Su. Dede, nak rumah keempat dah Dede. Mabuk lah. Ni rumah terakhir. Baju pun dah tukar dah. Terakhir. Jomlah kita. Okay, alright. Hari ni raya yang kedua. Okay, semalam kita dah penat beraya sampai malam. So hari ni raya kedua kita akan pergi ke sebelah Jerlun Kedah pula. Alright, so jom let's go. Raya kedua. Abang saya tak pandai. Apa? Tanah. Okay. Itu apa? Jangan besar. TV. Sabarlah. Okey. Jangan besar. Ayah. Okey. Nak banyak. Banyak. Tom yum. Zombie tak tahu. Nah, semua ayam. Campfire tak start lagi. Itulah. Nah, dia pun dah surrender lah, tak tahu.
nampak. Kadang yang kat 360 kan. Abang. Di buat dik. Istot. Ram, istot dah. Buat istot lah. Baca istot lah. Ngapi adik. Main. Hanya buat pasal api. Sana dah terbakar. Jangan sini pula. Kat lu duduk dekat ni. Butik apa? Inilah dia punya. Tak apa dia kalau dalam ni dia nampak kot. Wow, depan kan? Tak kira dongko itu am. Ini ke depan. Contoh pasal anda stop. Raya ketiga tu Kuala Nerang. Let's go. Adik tu jatuh. Up. Bangun. Bangun up. Up. Adik, tu swimming pool. Dia nampak. Dia nak mandi. Mana? Tak benda ni. Mana ni? Ni last untuk hari ni ya. Last kan. Rumah ada swimming pool. Itu je untuk raya ketiga dah. Bye. Nanti boleh kutip. Please, ya.
Abang Mas? Okay. Okey, raya keempat kita beraya di Langgar. Okey. Langgar. Family belah saya pula. Alright. So jom kita beraya lagi. Masih beraya ya. Raya keempat. Alright. Jom. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya malam. Mai masuk. Jom. Okay, sekarang kita ke rumah Pak Suami. Rumah klasik. Supreme tu Waris. Boleh ke abang? Form 1. Abang ada IC kan? Belum 18 boleh ke? Tak boleh ke? Kita dah berapa lama berendang dan ketupat. Kita minum Sambil mencari aircon. kita pergi Zeus Coffee. Inilah dia strawberry matcha favorite mami. Strawberry matcha yang viral. Sedap ya? Belum rasa. Oh, Ni kacau tu. no. Abang tak boleh tisu bang? Kau nak pinggan sah? Nak pinggan sah? Baik. Kau nak baik. Jom. Okey. Jom. Okey. Jom, ambil gambar. Angat. Apa dia? Ha? Berapa? Patih ke? Patih lebih. Patih setengah ke? Jom. Okey. Semua dia tak tengok kamera. Oh, dia tengok. Fotografer family. Boleh lah. Hire. Saya. Ya, tak cakap. Raya kelima kita nak pergi ke Perlis. Ada apa? Ada wedding. Nuri. Dan Nuri. Nanti kahwin. Kantin.